Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya. Untuk video hari ini saya nak buat DIY bagaimana hendak bypass radio player Asia supaya kita boleh play movie semasa kereta tengah berjalan ya. Kita on dulu power. Okey, dalam keadaan normal bila kita play movie, okey, kita boleh play dalam keadaan handbrake tengah tarik. So kalau kita turunkan handbrake, video tak dapat tengok, dia keluar message no watching video and picture during driving. So bila kita tarik balik handbrake, baru video boleh tengok semula. Ini sebenarnya adalah safety features untuk elakkan pemandu hilang fokus sambil melihat movie. Untuk nak mengatasi masalah ni, kita boleh bypass player ni dengan kabel ni. Soket ni kita boleh beli dekat Shopee, murah saja. Harga dalam RM3 hingga RM1 saja. Plug and play, memang senang. So saya akan tunjukkan cara pemasangan soket bypass ni. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara pemasangan kabel bypass ni pada player Asia. Kita buka dulu tombol-tombol ni. Mudah je, ditarik je. Yang ni dia ada satu skru kat sini. Kita buka dulu. Yang bawah ni kita tarik je. Okey, kat belakang ni ada kabel untuk hazard, lampu hazard. So kita tekan je pin ni, kita cabut je. Okay, yang ni dah sebab. Okay, kat dalam ni ada satu skru. Kita buka dulu skru ni. Bila semua skru dah buka, kita angkat je player kita. Okay, kita cabut kabel ni. Okay, dah cabut. Ni kabel untuk radio. Sekarang kita ambil kabel bypass ni. Ni kabel radio ni kita masukkan pada soket ni. Okey dah. Dan kita sambung semula pada radio. Dah siap pasang. Kita masuk semula. Okey, sekarang sebelum kita tutup, kita cuba kita test dulu So kita buka power. Sekarang kita masukkan movie Hindustan. Okey, sekarang movie dah di play. So sekarang kita akan turunkan handbrake. Okey, berjaya. Movie masih dimainkan. Dapat tengok dan handbrake dah diturun. So kita tarik handbrake. Kita turunkan handbrake. Video masih dimainkan. Okey. Okey, sekarang kita pasang balik cover hazard button ni, kita pasang balik. Masuk balik skru kat sini. Masuk balik tombol. Dan yang last sekali. Okey, selesai. Jika anda suka video saya, jangan lupa like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.